permudahkan ungkapan berikut. Bagi kurungan pertama, 2R tambah S. Kurungan kedua, 4R tolak 3S. Masa sekolah rendah kita, cikgu selalu pesan, kena buat apa? Kena selesaikan itu tertib, iaitu selesaikan dahulu dalam kurungan. So, kita tengok kurungan yang pertama ni, 2R tambah S, 2R tambah S. Boleh ke tambah? Kita baru belajar hari itu. 2R tambah S tak boleh sebab hurufnya tak serupa ni, tak serupa ni ada huruf R. Ni ada huruf S, so tak boleh kira. Tengok pula kurungan kedua. 4R tolak 3S, 4R tolak 3S, ini R. Ini ada huruf S, so tak boleh juga tolak. Sebab sebutannya tidak serupa. So, apa kita nak buat? Kita nak hilangkan kurungan biasa-biasa macam hari tu tak boleh sebab tengah-tengah dia ni adalah operasi apa. Kalau tadi telefon masuk operasi darah. Kalau yang kelas hari itu kita ada tambah, ada tolak, ini wajiblah tulis. Tapi kalau tidak ditulis bermaksud dia adalah darah. So macam mana nak darah? Senang je. Pertama, kita asingkan setiap sebutan dia supaya kita senang. Buat. Satu lagi tambah S. Kurungan kedua pula ada 4R. Kurungan yang ni ada tolak 3S. Jadi apa kita kena buat? Kita kena darabkan 2R ni dengan kurungan yang sebelah dia. Darabkan. So macam mana nak darab? Dia sebenarnya hendak tapi contoh dekat kita punya jalan kerja di contoh ke tepi je 2R darab 4R. Dan 2R darab 4R. Setelah usia ni 2R darab 4R. So kalau kamu hebat, boleh start sifir 2 darab 4, 8. R dia ada berapa? 2. So R puasa 2. Kalau kamu tak sifir apa kamu buat, kamu ambil nombor 2 ni, kamu salin dekat kalkulator, kamu ambil nombor ni, kamu salin nombor 4. Dalam kalkulator, huruf jangan masuk. Dalam kalkulator tadi masukkan huruf R tu So 2 darab 4 dapat 8. Huruf ni kena tengok ada R, so kita tulis R puasa 2. Okay. Next. Kita dekat dalam kurungan yang kedua ni masih lagi ada satu lagi sebutannya iaitu negatif 3S. So 2R ni kena darab dengan dia. Okay. 2R kena darab dengan negatif 3S. So, sama juga kalau kamu tak mahir sifir, kamu boleh ambil kalkulator kamu tulis nombor 2, tekan 2, tekan kurungan, tekan negatif 3. Kamu akan dapat negatif pernah. Ada huruf apa? R dengan S. R, S. Sambung je. Okay, sambung je RS. Next. Habis dah kurungan kedua dah tak ada apa-apa dah. Kita sambung lagi sebelah 2R iaitu ada positif S. Positif S dengan 4R. Positif S dengan 4R. Kita kena darab. Sama juga kita darabkan dia. So macam mana nak darab positif S darab 4R? Kalau tak mahir kita bawa kalkulator. Positif apa nombor yang tadi? Nombor yang tak ada nombor pasti ni 1 lah. Positif 1 turunan apa ni 4. So tekan kalkulator keluar jawapan 4 kan? So boleh tak kita tulis 4 macam mana? Tak boleh. Kita kena ada sambung sesuatu kat sini. Tambah ke tolak? Dekat kalkulator kita tak keluar tambah tolak. Kalau tak buat tambah tolak maksudnya tambah lah. Tambah 4 huruf ni apa? SR. Kita susunlah sama RS. Boleh. Kalau SR nanti tak sama pula dengan geng sebelah ni. Kita buat susunan yang sama RS. Okay, lepas tu ada lagi sebelah kita kena darabkan lagi. So, tambah S. Tolak 3 S. Tambah S. Tolak 3 S. Darab. Darab. Ini pun ni darab. Kan tolak biasa dia darab. So, tambah S darab negatif 3 S. Cuma ni kita nak buat, ambil kalkulator, tambah 1, kurungan ini apa? Tolak 3. So, dapat sama dengan apa jawapan negatif
3. So kita boleh negatif 3. Hurufnya apa sini? S puasa 2. Kemudian dah siap. Kita dah siap habis semua kita harapkan. Kita cari sebutan yang serupa. Mana sebutan yang serupa? Ini dia. Negatif 6 RS tambah 4 RS. Serupa. Yang lain tu tak serupa. So tak serupa senang. Silin sahaja semula. Okay? Silin saja 8 R kuasa 2. Ini nak saling tepi sini pun boleh. Kamu nak sambung sini pun boleh. Tak ada masalah. Sekarang kita nak kira yang serupa ni. Okay. Ambil kalkulator kamu. Tekan tolak 6 tambah 4. Ambil nombor saja. Tolak 6. Ni. Tolak 6 tambah 4. So tekan kalkulator berapa jawapan? Negatif 2. Ada huruf R. S. K. So, kalau kita tengok sini, ada lagi tak yang serupa? Ini 8R kuasa 2. Ini tolak 3S kuasa 2. Ini tolak 2RS. So, semuanya tak serupa. Siaplah. Tak boleh tambah dan tak boleh tolak.